Cik Mawahab. Umur saya sekarang sudah 60 tahun. Asal duduk Pemput Jaya. Makcik ada penyakit apa? Makcik ada penyakit darah tinggi, kencing manis. Ya, dah banyak tahun dah, berapa tahun makcik. Lagi darah tinggi makcik je dah 23 tahun dah makcik mengidap kena darah tinggi ni. Kencing manis dalam 16 tahun ke macam tu lah. Jadinya dia mulai kaki makcik ni meletup jadi menanah. Jadi bisa tu makcik pergi hospital, keruknya dia potong ibu jari, doktor kata dah bersarang. Jadinya makcik balik tu tak berapa lama boleh jumpa lagi ubat apio ni, makcik menanah balik, pergi lagi. Jadi makcik balik kali kedua barulah makcik dapat jumpa ubat apio ni makan. Jadi makcik makan tak berapa lama je, udin makcik ni yang macam tu dia boleh dalam 1 bulan je penuh, dia baik balik. Makcik kasih isi ubat, bila kita titikkan ubat tu dia keluarkan nanah-nanah tu, baik, badan lemah-lemah jadi sihat. Kencing manis kalau makan apio ni memang baik. Bagi makcik memang baik lah, suka segau. Terima kasih makcik dah jumpa apio ni. Tidak, doktor dah kata kaki makcik ni nak potong. Dia kata dah tak ada harapan lagi, dah jangkit tangkuman. Makcik memang sedih lah bila kata doktor nak potong kan. Siapa punya kaki yang mahu nak potong? Adik-beradik makcik semua dah setuju. Dia kata kalau potong-potong je. Jadi makcik makan apio, sebelum makan apio tu dia bisa. Jadi makcik makan je apio tu, tak ada bisa lagi. Dah baik. Dia dulu hitam-hitam, dah dia ada jadi bersih dah. Alhamdulillah lah. Baik dah kaki makcik sekarang. Sebelum ni makcik dah pernah cuba banyak produk, macam-macam ubat makcik makan, tak baik. Dia menanah juga kena badan tu sakit. Tapi apio ni memang baik bagi kencing manis. Kalau siapa kena kencing manis, makanlah apio ni, memang baik. Bukan makcik nak kata suka-suka, memang makcik dah makan berapa botol dah, memang sihat. Dia memang dah baik, dah tak sakit dah. Dah tak ada sakit dah. Makcik berpantang tak makan Masa makan apio tu berbau tu memang pantang. Pasal kan doktor dah kata kaki nak potong, siapa berani makan? Makcik memang pantang. Makan sayur rebus. Makan sayur rebus-rebus je, makcik takut pantang. Tapi sekarang makcik dah makan dah. Dah makan dah, semua makcik dah makan dah. Dah tak sakit dah. Makcik pergi cek doktor kencing manis, darah dalam gula dah rendah je dah. Makan apio lah. Dulu makcik makan memang tinggi je, tak ada makan apio ni. Jadi kalau siapa-siapa nak yang mana kencing manis tu kan, makanlah apio ni. Memang baik. Bagi makcik memang baik. selain daripada kencing manis tu baik, apa lagi yang rasa Sehat. Badan-badan sehat. Yang lengur-lengur semua tak ada lagi. Tegap badan berjalan. Alhamdulillah dah. Sehat. Sekarang berapa banyak makcik makan? Sekarang makcik makan 8 biji satu hari. Macam mana dulu makan dia? Cara makan dia? Pagi 4, malam 4. Kapsul tablet. Ambil Yang tablet. tanya makcik. Ambil tablet dia? Ambil tablet. Apa pergi macam makcik cakap? Makcik nak tunjuk, nak tengok. Nak tengok kaki makcik. Tengok kaki. Kaki makcik ni alhamdulillah dah baik. Dekat. Kemarin tu menanah-nanah sini berlubang, ni dah baik. Dah tak sakit lagi dah. Ni dah baik. ni sikit lah. Cantik dah kaki makcik ni. Kalau siapa-siapa. Kat mana? Payah rumput. Baik rumput jaya lah. Itu yang ni.